Apa yang dia nampak terus buat jantung dia macam berhenti. Satu makhluk berbulu lebat warna hitam, mata merah menyala, tengah pandang tepat ke arah dia. Saiz dia besar, kuku panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Seram Cekeh. This story saya Abang Cekeh. Video pada kali ini saya nak bawakan dua kisah seram yang berbeza, tapi satu persamaan. Bila benda yang tak nampak mula menyamar dan masuk dalam hidup kita. Persoalannya, kalau yang kita nampak tu bukan manusia sebenar, agak-agak kita sedar tak? Okey, kisah yang pertama ni kisah daripada Azmi, bukan nama sebenar. Sepanjang Azmi bersahabat dengan Yunus, Azmi ni memang dah faham sangat cara pemakaian si Yunus ni. Entah kenapalah, si Yunus ni dia memang tak suka langsung pakai baju warna terang. Kalau bukan kelabu gelap atau biru tua, mesti hitam. Warna hitam tu memang paling kerap lah dia pakai. Setiap kali keluar beli baju, kalau orang hulur baju terang, memang jelas dia tak suka. Lepas tu mulalah kening dia berkerut, muka berubah, terus tak berkenan. Tapi ada satu hari tu memang lain macam. Yunus datang ke rumah Azmi dengan pakai baju merah terang. Memang pelik, luar dari kebiasaan dia. Si Azmi ni sempat perasan dan dalam hati dia rasa janggal tau. Bakri yang kebetulan datang masa tu pun turut musik. Sebab memang ketara sangatlah perubahan si Yunus hari tu. Yunus pula cuma gelak je dan cuba elak dari panjang cerita. Seolah-olah nak tutup sesuatu lah. Azmi pula seperti biasa, dia ni suka pakai baju lengan panjang sebab kulit dia ni memang tak tahan panas. Kalau kena matahari lama-lama, memang pedih lah. Topi pun tak pernah tinggal sebab silau matahari dekat kamu tu memang kuat. Masa tu Bakri datang dengan tujuan ni nak ajaklah dia orang ni pergi ke dusun moyang dia tu. Katanya buah tengah dalam musim, tapi dia tak berniat nak jual, lebih kepada nak sedekah je sebab buah dia tu banyak sangat. Hari tu pula hari Ahad. Memang tak kerja lah, memang free lah. Jadi dia orang pun setujulah nak ikut. Perjalanan ke dusun tu pun tak lama sebab jalan tu dah biasa. Tapi Azmi dengan Yunus ni, dia tak pernah sampai ke dusun moyang Bakri tu yang terletak kat atas bukit tu. Laluan nak naik ke sana tu memang tersorok. Sekali pandang memang orang tak perasan ada jalan naik ke atas. Jalannya mendaki, cukup buat kereta je. Tapi bila sampai dekat dusun tu, memang lain macam pemandangan dia. Kawasan tu berpagar dan sangat bersih, luar biasa terjaga. Dekat pintu pagar ada satu bangsal tau, tempat simpan raga buluh. Kereta sorong lipat, tangki racun rumpai, mesin rumput dan tong petrol. Jelas nampak moyang Bakri ni jenis rajin dan bijak urus dusun dia tu. Air bukit pun dia guna untuk siram tanaman macam cili dan halia. Pokok betik memang banyak lah dan berbuah pula besar-besar guys. Tapi tak ada satu berosak atau dimakan haiwan. Kawasan tu memang bersih. Deretan pokok cili burung pula memang penuh merah. Pokok pala pula banyak, dalam 30 pokok lebih macam tu. Dan itulah antara sumber utama pendapatan moyang Bakri ni. Diorang ni pun mula projek. Projek apa? Projek petik buah lah. Rambai, pulasan dan rambutan kuning semua ada. Dusun tu luas dan berbukit. Yunus yang memang jenis suka buat kerja sendiri ni teruslah ambil galah dan bergerak ke kawasan lain tanpa tunggu. Azmi pula ikut Bakri sebab nak tengok cara orang yang dah biasa kait buah. Dekat kawasan pokok rambai, buahnya bergugus dan tinggi je. Buah-buah yang rendah diorang petik macam tu je, tapi yang tinggi guna galah lah. Buah yang jatuh dan raga tu dijaga supaya tak terlerai dari tangkai, sebab buah yang bertangkai tahan dia lebih lama lah. Azmi bantu Bakri susun buah dalam raga buluh yang di alas surat khabar. Sambil buat kerja, Azmi makan rambai. Rasa dia memang sedap, masam manis seimbang. Kulit rambai tu Azmi buang ke tanah tanpa fikir panjang sebab tengok macam biasa je kan. Bakri pula sibuk kait buah, tak perasan apa Azmi buat. Tiba-tiba masa Azmi tengah makan, dia terdengar bunyi berdehem dari belakang pokok rambai. Bunyi dia dalam dan garau, macam orang marah. Bila Azmi pusing, apa yang dia nampak terus buat jantung dia macam berhenti. Satu makhluk berbulu
lebat warna hitam, mata merah menyala, tengah pandang tepat ke arah dia. Saiz dia besar, kuku panjang, hampir cecah tanah. Azmi dia teruslah kaku kan, tergamam, tak mampu nak buat apa-apa pun. Dalam kepala dia cuma beristighfar je. Lepas beberapa saat, Azmi cepat-cepat pusing dan pergi dekat Bakri. Badan dia terus lemah, semangat macam hilang. Bakri pula macam dah tahu apa yang jadi. Terus marah ke arah pokok rambai seolah-olah tengah tegur sesuatu yang tak nampak. Bakri baling ranting ke arah kawasan tu. Masa tu, Azmi rasa lain macam. Mulut dia tiba-tiba rasa kering, rasa macam makan pasir. Rasa rambai yang tadi sedap terus hilang. Dia jadi mual dan ajak Bakri pergi ke pondok rehat. Sampai kat pondok, Azmi terus berkumur dengan air bukit. Yunus masa tu masih tak nampak. Azmi mula risau. Dia cubalah tenangkan diri dia dengan baca ayat-ayat pelindung dalam hati. Pondok tu terbuka, ada pangkin dan cukup untuk beberapa orang berehat. Tiba-tiba suasana sunyi tu terganggu dengan bunyi macam orang mengomel marah dari belakang pondok. Ada plastik hitam tergantung kat situ dan bunyi tu datang dari belakang plastik tu. Bakri terus bangun dan pergi ke arah tu dengan marah. Azmi tak ikut. Dia tahu benda tu belum selesai. Tak lama lepas tu, dahan pokok ramai yang diorang petik tadi tu bergoncang kuat. Tak ada angin, tapi bergoncang macam ada sesuatu yang goncang. Azmi dan Bakri pun terkejut lah. Tapi kali ni Azmi dah mula faham. Benda tu cuma nak takutkan diorang je. Tengah diorang tengok tu, Yunus muncul dari arah tu dengan selamba je. Bila Yunus muncul, dahan tu terus berhenti bergoncang. Yunus nampak macam tengah perhati sesuatu yang tak nampak oleh Azmi dan Bakri. Lepas tu, Yunus ajak naik ke kawasan atas. Kat situ ada satu kawasan berpagar dengan seketul batu besar di tengah. Batu tu nampak macam terbelah sikit. Kawasan tu pelik sebab bersih. Tak ada rumput langsung. Bila sampai, suasana jadi sunyi sangat. Tiba-tiba rasa macam angin kuat keluar dari kawasan tu ke arah hutan. Dari dalam hutan pula, kedengaran bunyi sesuatu yang besar berlari. Yunus, dia relax je. Masa turun balik, Yunus jelaskan yang makhluk tu sebenarnya penjaga dusun. Dah lama dengan moyang Bakri. Ada perjanjian antara diorang ni lah. Batu tu pula dipercayai tempat makhluk tu tinggal. Sampai bawah, Yunus ingatkan benda macam ni tak betul dari segi agama, walaupun makhluk tu jaga dusun. Rezeki semua dari Allah, bukan dari benda tu. Bakri nampak sebersalah. Dia tak nak sambung kerja hari tu. Azmi pula rasa bersalah sebab buang kulit ramai merata. Terus tolong kutip balik. Lepas tu diorang keluar dari dusun dan pergi makan. Suasana sunyi, masing-masing banyak diam. Masih fikir apa yang jadi tadi. Bakri akhirnya cerita yang moyang dia memang ada hubungan dengan makhluk tu. Makhluk tu akan muncul kalau tak diberi makan dan akan jaga dusun dari orang luar. Ramai orang pernah kena kacau bila ambil buah tanpa izin. Yunus tetap ingatkan semua tu salah dari segi agama. Rezeki datang dari Allah, bukan dari makhluk. Lepas kejadian tu, Bakri makin jarang nampak kat kampung. Dia pindah dan hidup sederhana dengan keluarga di tempat lain. Okey, saya teruskan dengan kisah yang kedua yang dikongsikan oleh Aina. Aina dia nak kongsikan satu kisah benar, tapi kisahnya dia olah semula lah. Pengalaman yang berlaku dalam keluarga Aina tu sendiri. Satu hari tu, Aina drive bawa abah dia pergi berubat dari Melaka ke Johor. Sebenarnya taklah jauh sangat. Masa keluar dari rumah Wan Saedah tu, Aina nampak abah ni dipapah masuk ke dalam kereta. Waktu tu muka abah dah pucat sangat dah. Bercakap pun dah tak berapa jelas. Wan Saedah cuma suruh balik je. Aina memang tunggu dalam kereta sebab kakak tak bagi ikut masuk dalam rumah Wan Saedah ni. Wan Saedah ni memang mak bidan merangkap bomoh kuat di kampung Banggon. Punca Aina tak dibenarkan masuk pun sebab Aina memang tak ngam dengan Banggon, abang ipar si Aina tu lah. Masa tu dah masuk kali ke-12 abah Aina ni berubat. Tapi Aina tengok tak ada perubahan langsung. Bukannya makin baik, malah makin teruk. Banggon pula jenis yang memang menyakitkan hati. Kerja dia makan dan tidur je kat rumah tu. Katanya sibuk jaga abah. Tapi yang Aina nampak, dia sibuk dengan game FIFA dia, PUBG dia, COD dan poker. COD kan kod COD lah kod. Saya kan tahu sangat pasal game ni. Bila abah si Aina ni panggil,
Dia buat je. Tapi boleh pula suruh Aina uruskan semuanya. Macam-macam dia pesan dalam WhatsApp. Suruh mandikan abah, jaga makan, masak bubur, suap makan, bagi obat. Tapi dia sendiri langsung tak menjenguk. Depan kakak Aina, dia buat baik dan rajin. Konon-konon dia yang penat uruskan abah. Orang kata pijak semut pun tak mati kan. Aina ni dia memang tak berniat nak ungkit. Tapi tu memang tanggungjawab Aina sebagai anak. Banggon pula jenis nak nama je. Dia tak bagi Aina cerita yang sebenarnya Aina yang buat semua kerja dalam rumah tu. Kakak pula kerja dengan gaji besar, ada master. Jadi semua tanggungan memang kakak yang uruskan. Banggon hanya harap duit dari kakak dia tu je lah. Aina ni dia cuma pesan supaya jaga abah elok sebab dia balik kerja pun dah dekat maghrib. Penat drive hampir 2 jam. Kebetulan masa tu Aina cuti semester 3 bulan. Jadi bolehlah teman dan jaga abah dia. Tapi dalam hati Aina ni dia rasa risau tau. Tak tahu macam mana keadaan abah bila cuti habis nanti. Lagi-lagi dapat abang ipar macam si Banggon tu lah yang memang pemalas. Siang hari keluar melarang macam nak pergi konsert. Malam pula duduk diam kat rumah sebab dia takut 2 benda. Yang pertama, dia takut kakak dia mengajuk sebab nanti tak dapat duit. Yang kedua, dia takut keluar rumah waktu malam sebab lepas isyak memang banyak benda pelik berlaku kat luar. Gangguan-gangguan misteri mula muncul. Semua ni sebenarnya dah bermula sebulan sebelum abah jatuh sakit. Pada awalnya, gangguan tu ringan je. Tapi bila abah mula rasa sakit, sesak nafas, tak boleh kerja bawa lori, perut membengkak, keadaan tu semakin teruk. Masa tu memang orang kampung dah syak dah. Ini mesti kes santau. Ada jiran pernah nampak sesuatu yang mencurigakan. Ada satu tengah malam tu, dia bangunlah sebab kucing hitam dia meragam. Masa tu dia nampak kelibat seorang berpakaian hitam dan berseluar jeans sedang korek tanah depan rumah Aina. Betul-betul tepi pokok bunga raya arwah mak. Lepas siap kambuh sesuatu, orang tu macam hantar mesej. Dan tak lama lepas tu datang van biru gelap ambil dia. Kawasan depan rumah tu memang gelap gelita tanpa lampu jalan. Jadi wajah orang tu memang tak nampak lah. Memang tak jelas lah sebab gelap kan. So keesokan harinya abah dia mulalah rasa sakit. Start daripada tu lah. Batuk, pening, badan macam nak demam, perut sakit sampai tak boleh nak berdiri. Jiran tu sempat bagi tahu apa yang dia nampak. Tapi belum sempat nak korek balik tanah tu, Aina dapat berita kakak dan Banggon kemalangan. Masa tu Aina terus panik. Aina naik motor EFI ikut abah dia pergi ke tempat kejadian. Dalam hati memang takut kalau jadi apa-apa kat kakak dia sebab Aina hanya ada dia seorang je. Sampai sana, nasib baik kakak hanya cedera ringan. Banggon pula luka teruk di betis sampai kena jahit. Tapi yang peliknya, Banggon nampak macam orang kena rasuk bila nampak abah. Dia jadi takut sangat. Merangkak menjauh, menyeruk belakang badan orang kampung. Keadaan tu memang luar biasa. Rasa memang pelik lah. Lepas tu, Aina ni dia temanlah kakak dia pergi klinik. Banggon pula beragam nak masuk hospital walaupun luka dia tak serius sangat mana pun. Doktor cakap tak perlu pun, cukup cuci luka je. Tapi dia tetap takut nak balik rumah. Dia ulang-ulang cakap yang dia takut dengan abah. Masa makan di kedai lepas tu, dia ceritalah sebenarnya sejak hari sebelumnya dia nampak bayang hitam menyerupai abah ikut dia. Pagi-pagi dia nampak kelibat abah mengintai dari pokok bunga raya. Bila masuk dapur pula, dia dengarlah bunyi air dalam bilik air. Padahal tak ada siapa pun dalam rumah tu. Yang paling seram, dia nampak kelibat abah dia melompat keluar dari tingkap macam katak. Masa di pasaraya pula, dia pelik kenapa Aina ada dalam gambar yang kakak hantar. Padahal dia yakin Aina ada je dekat rumah. Bila balik rumah, dia masuk tandas dan nampak kelibat abah melompat keluar dari tingkap. Petang tu, masa kemalangan, dia kata dia nampak abah berdiri di tengah jalan dengan parang. Sebab tu dia elak sampai terjatuh. Aina memang tak boleh terima tuduhan tu sebab mustahil abah buat macam tu. Selepas kejadian tu, keadaan abah makin teruk. Ramai perawat datang dan semua kata abah Aina ni kena santau. Doktor pula cakap abah tak sakit apa-apa pun. Tapi bila jumpa ustaz, jawapannya sama.
kena santau katak puru sampai busung. Aina dan kakak dia memang sedih sebab tak sangka ada orang sanggup buat macam tu pada abah diorang ni. Berubat sana sini pun tak sembuh. Baik sekejap, lepas tu sakit balik. Sampai sekarang, perkara tu masih jadi tanda tanya. Siapa sebenarnya yang dengki dan kenapa abah yang jadi mangsa? Itulah dua kisah tadi. Dua pengalaman berbeza, tapi satu benda yang sama. Bila gangguan tu dah mula dekat, kadang kita sendiri pun tak sedar. Ingat, bukan semua yang kita nampak tu betul-betul manusia. Kalau korang suka kisah macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Seram Cengkeh Acid Stories. Saya, Abang Cengkeh. Assalamualaikum. Bye.